Percaya tak, bersama boleh kurangkan harga makanan anda semua. Okey, selamat kembali. Ini episod ketiga berkenaan dengan dasar bersama. Dia ada 12 semua. Nama saya Rajis, ahli biasa bersama. Anyway, sekarang macam mana kita nak kurangkan harga makanan? Well, salah satu dasar bersama ialah mengurangkan import makanan dan menambahkan makanan yang dibuat di Malaysia. Tak kisah ikan, daging, sayur, beras, jagung, all that. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, sekarang hampir 94 bilion ringgit Malaysia diperlukan setiap tahun untuk mengimport beras, jagung, kopi, ikan, daging dan lain-lain. 94 bilion. Bayangkan berapa sekolah boleh dibuat, berapa hospital boleh dibuat. Anyway, kita dicekik oleh negara-negara luar. Every year harga akan naik dan Malaysia tiada pilihan, terpaksa bayar sebab rakyat kena makan, manusia kena makan. So that is a big problem untuk kita. Ingat masa COVID, bila kapal tak boleh datang bawa makanan semua, harga melambung. Kita pun susah sebab where's the food coming from? So now one of the bersama plans is going to be a gala plan, and I think sebenarnya semua make sense tau. Tapi problemnya di Malaysia ni make sense tak guna. Kalau boleh buat ni berguna. So that's the sad part about it lah. Tapi tak apa. I just nak tunjukkan you macam mana teruknya Malaysia. Macam mana, bukan teruk, macam mana ekstensifnya makanan ni boleh dibina, boleh dibuat di Malaysia. Bayangkan, susah nak percaya benda ni, tapi you pergilah YouTube. China telah berjaya tanam padi di padang pasir. Can you believe that? Padang pasir dengan teknologi yang mereka gunakan. Nah, untuk saya senang aja. Malaysia ni negara yang subur, tanah dia subur. Kenapa kita masih lagi perlu import beras? 40% daripada beras di Malaysia ni diimport. Kenapa daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada India? Why must we do that? Takkan kita tak boleh buat sendiri? So that's the issue. This is just beras saja, contoh sebagai beras. Tapi bayangkan kita besarkan kepada semua bahan makanan yang lain. Now, jika bersama jadi kerajaan, what can we do? So jaminan makanan tempatan akan dibuat. How? Bersama telah cakap yang kita akan membuat negeri-negeri seperti Kelantan, Pahang, Terengganu, Sabah, Sarawak sebagai periuk nasi yang baru. Bukan saja periuk nasi lah, periuk makanan yang baru untuk Malaysia. Everything is included. So that is the advantage that we have here. So first of all, number satu, kita kena pastikan agensi kerajaan ni, bottom line is go back to agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Veterinarian, Pharma, Mardi and all that, belajar dan guna taktik moden, pertanian moden dari negara luar. Jangan jadi kata buah tempurung. That is the problem that we have. Ego kita besar sangat, tak nak belajar daripada luar negara. And then you also must make sure tiada ahli politik yang menjadi kapla kepada agensi-agensi ini semua. Kita kena letakkan orang yang betul-betul tahu berkenaan dengan perihal pertanian sebagai kepala. Only then only we will succeed. That's the first thing we must do. Upgrade Mardi, Pharma, Jabatan Perikanan, etc. itu dan letakkan orang yang betul. Number 2, jemput dan belajar daripada expert-expert dari luar negara ke Malaysia. Dia boleh ajar jabatan-jabatan yang tadi saya cakap tu, boleh ajar universiti, boleh juga ajar kepada petani. All these teknik-teknik yang moden yang boleh diguna pakai di Malaysia sekarang. Jangan lupa tanam padi di padang pasir, China. If they can do it, why not us? We can do definitely better dengan tanah yang kita ada ni semua. Lagi satu, kita kena bagi peluang kepada rakyat Malaysia, semua open it.
Siapa yang berminat untuk pertanian, tak kisahlah cili ke, timun ke, nenas ke, beras ke, jagung ke, everything. Nak jaga kambing ke, lembu ke, all that very important. Buka kepada semua rakyat Malaysia yang berminat. Government boleh support dengan bagi tanah, sewaan tanah kerajaan. Boleh bagi pinjaman makro, pinjaman untuk pembelian mesin, whatever machine that is required for them. Hantar mereka pergi kursus ke luar negara kalau terpaksa untuk belajar teknik-teknik ini. Lihat dengan mata sendiri macam mana application dibuat. Theory important, practical pun important. All this tak ambil banyak duit tau. Untuk semestinya kepada petani-petani yang ingin mencobor diri dalam ni. Also, pastikan rakyat Malaysia tahu pertanian ni bukan cakai-cakai dah lagi. Hang boleh buat banyak duit. Millionaires can be made from this pertanian. So that's an important thing. Gunakan peralatan yang macam drone, AI, solar to make sure your farms are getting better and better with the productions, higher productions and all that. So that's one more thing. Another thing, invest bersama. I think they will do this. Invest in the food storage facilities. What do you mean by food storage facility? Kita simpan macam ada simpanan untuk beras, gandum, jagung and all that. Bila harga pasaran dunia naik, kita akan release benda tu untuk stablekan pasaran harga di Malaysia. So at least rakyat tak akan rasa sakit sangat dengan up and down of the harga. So bila harga rendah, kita beli banyak, kita stok balik untuk simpanan tu, food storage. The next one, I think bersama will definitely do this. Potong orang tengah daripada mendapat keuntungan daripada para petani. Meaning orang macam pihak macam Mardi, Pharma and all that have to pastikan ada sokongan seperti transport, sokongan seperti marketing kepada petani. Ini bukan hanya macam pasar tani tau. Untuk saya ialah besarkan lagi. Buat marketing untuk pasar raya Malaysia. Even helping them untuk ekspor benda ni kat keluar kalau terlebih bekalan yang kita ada daripada petani ni semua. Help them as much as we can. Lagi satu, kalau boleh kita nak kerajaan ni patut integrate policies atas pertanian, kesihatan, penjualan, transport policy. Everything must be coordinated properly. Sekarang kita tak nampak benda ni. Tangan kanan tak tahu apa tangan kiri buat. So that's a very, very important thing. Then what you can do, kalau negara macam China, Vietnam and all that boleh buat, siapa kita tak boleh buat Susah ni nak percaya ni. Malaysia is a very rich country. Dengan soil pun rich. And I believe dengan proses-proses macam ni, yang ni of course very little lah, harga makanan akan stabil, pengeluaran akan bertambah, and we tak payah terbeban dengan apa-apa negara lain yang cakap bawang mereka nak stop ekspor. No problem, kita ada bawang sendiri. So macam I cakap tadi, bersama tak cakap kosong bersama ada penyelesaiannya. So please, if you can, sokong bersama, undi bersama, and rakyat bersama. Thank you. Bye-bye.